Contoh lah kan. Ni pisau ni punya tajam macam ni pergi. Datang daripada kilang, tak payah nak repair apa. Ini Moranif Riceberg yang paling baru masuk kat Malaysia. Lompat habis dah rasanya. Untuk yang awal ni, explanation yang nak dibuat cuma untuk geng-geng yang dah biasa dengan Moranif dululah. Nanti aku buat review panjang sikit lebih detail. Saiz dia macam mana? Aku akan comparekan dengan 3 model Moranif yang pada harga bawah RM100 yang aku ada. Ini secara luar dia berbanding dengan Moranif Basic. So Moranif Basic ni harga 55, dia harga 80. Daripada sudut bilah Moranif Basic, Moranif Riceberg nampak sama je geng. Ini pula perbezaan antara Moranif Riceberg dengan Moranif Companion. Sudah buruk sikit lah, memang pakai punya. So daripada luaran dia, daripada bilah Moranif Companion nampak lebih panjang. Dan juga hulu Moranif Companion ni ada getah, yang ini tak ada getah. Perbezaan utama Moranif Riceberg dengan Companion dan juga Basic, ada satu je dalam kepala aku. Sarung dia ni geng, dia buat secara ambidextrous. Bermaksud nak masuk kiri boleh, nak masuk kanan pun boleh. Kalau yang Moranif Companion, satu hala je. Sama juga Moranif Basic pun satu hala je. Warna ada macam-macam tau. Come on lah, belanja sikit, add to cart je. Bukan suruh beli pun, add to cart je.